Hey guys, welcome to Abang channel. Abang TikTok ke YouTube ke. Aku masih berada di Penang, Ayahat. Kita nak balik hari ni lah. So kita on decide duduk kat Citytel Penang sebelum balik lah saja. Santai-santai, tak ada rushing sangat. Yang mana yang ada yang dah balik sebab mungkin dia kerja ke, ada urusan apa-apa ke, mereka akan balik lah. Yang ada sebahagian daripada kami. Aku menginap di hotel ni, kita tengok. Aku duduk di Citytel Penang. So ni bangunan dekat atas, kita tengok. Aku duduk di tingkat 18. Dia ada 20 kot aku, tak ingat. Hotel ni dah lah, kalau kau pergi pun senang lah. Dia dekat dengan Georgetown lah. Kat sini ada Masjid Bengali lah. Masjid Bengali lah. Kalau kau mau jalan, situ ada beca. Kat situ ada beca, bye. Dah rawan lah boleh. Malam ni sesuai lah. Aku dah penat sangat, aku tidur. Jom aku bawa kau masuk dalam, kita tengok. Aku dengan E and the gang lah. Yang MT Gombak lah kot. Dia orang lepak kat sini, kita dapat reserve parking di sini. Motor kita orang kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 biji motor kat sini. Motor aku satu je, VS. Kita orang ada parking depan sekali. So aku share gambar dekat depan. Tuan dia masuk. Dia intro masuk dalam sini. Ni lalu masuk dia. Tuan tak masuk dalam. Kita orang dapat hotel bilik Dulux. Dulux ni kata mereka adalah bilik yang direnovate balik lah. So aku ambil breakfast sekali tadi, dah breakfast, dah kenyang-kenyang. Lepas tu lepak kejap lah. Jom. Counter dia, kita register dia senang. Dapat welcome drink malam. Kita dapat welcome drink, kat sini pada welcome drink ni pun ada. Dan welcome drink lain yang air botol pun ada. So kalau kau nak makan aiskrim pun kat sini aku ni. Sini lah. Jom aku belanja kau naik atas. Kau ada pandangan dari sini yang kau tengok . So white lah. White area. Cool lah. Don't touch just look only. Dia untuk bahagian belakang. Bahagian belakang pun sama kot. Dia punya ceria lah. Tunjukkan pencernaan air lah. Nampak relax sekali. Pokok-pokok hidup ni. Kita masuk ke hotel. Hotel dia. Ni hotel dia Jom. Hotel ni kau kat masuk kau kena ada kad access lah. Macam biasa no durians no durians. Jom kita masuk hotel dia. So nak masuk kau kena ada access card lah, dia punya security. Sini aku punya floor 18. Dia sampai tingkat 19. Oh sikit lagi nak ke atas. Jom let's go. Ni kita punya 18 lah ni floor ni yang kata mereka dah room lama tapi dia renovate sikit. Dah renovate maknanya dia punya features baru lah dalam ni. Jom tengok dalam ni. Let's go. Aku punya bilik 1818. Let's go. Okay guys, kita check in dekat Citytel Hotel Penang. So this one deluxe. Deluxe is Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang bilik yang baru renovate lah. So kita baca dia tukar ke deluxe baru renovate. So kita tengok macam mana keadaannya. So katil. Aduh, okay, nice. So ni dia punya view okey lah. Mana kat luar tak ada pandang-pandang kan. Dah penat ni kita orang satu harian ni. So menghadap laut baik, menghadap laut, view laut. Tak tahu lah ibu kata ibu tak sea view. Sea view ni. Sea view Pasal lampu ni. Bagus cantik tengok.